So, urusan dengan saya? Urusan sangat mudah. Dari Sangat first saya hantar dokumen untuk loan approval semua sampai ke sekarang ambil masa dah 1 bulan je. Sangat mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih guys yang terus bersama dengan saya. Yang ada hantar dokumen pun tak apa. Kita makan dulu, relax dulu, kita santai dulu dengan roti jala maklimah biadab. Lepas tu sedap dia kata. Ini adalah Proton Saga yang baru, model premium. Kita bersama dengan adik sini, adik. Jangan risau, adik di sini. Adik manja guys. Kau zoom muka adik ni, muka macam pelakon lah dia. Aku tak boleh tahan lah, pelakon TV3 tu. Assalamualaikum. Salam. Nama apa ni? Nama Fatin. 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 Dekatkan pada saya, Fatin. Dekatkan pada saya. Dekatkan pada saya. Tanya gua aja. So, Umi Mama. Mama. So, nama Mama. Roslina. Roslina. Oh, cantik nama. Patutlah nama orang yang sentiasa muda kan. Kak Roslina. Bersama dengan Abah siapa namanya? Ramzan. 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 Tak ada dia, aku geram je. Ramzan. Kereta baru, kereta pertama. Saga Premium. Kenapa suka kepada kereta ni? Sebab pertama affordable. Kereta ni affordable lah, monthly semua, and saya suka design dia lah. Design dia. Menepati apa yang saya cari lah. So, urusan dengan saya? Urusan sangat mudah. Dari first saya hantar dokumen untuk loan approval semua sampai ke sekarang ambil masa dah 1 bulan je. Sangat mudah. Sangat mudah. Less than 1 month. Jom kita tengok dulu petrol percuma. Kak Roslina ni, dia beli kereta terpakai itu hari. Tak dapat, tapi masih lagi tengyang-yang. Kenapa tak pakai Kenapa Guys, daripada langit turun ke bumi. Ini adalah kereta baru. Cik ada. Minggu yang pertama. Isi minyak pakai duit saya. Jangan ambil duit Mama. Mama nak naik, kita bagi Mama isi minyak juga. Pegang Mama, isi minyak. Minggu ketiga keempat dekat sini. Alah, takkanlah Mama nak gendong. Aku lah yang gendong. Cik, ada. Minggu yang ketiga, Abah nak isi minyak kita juga. Kita bagi pada Abah. Yang ni minggu yang keempat. Izan, nak pinjam. Kau pinjam kereta boleh, minyak kena isi. Minyak kena isi. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dulu? Kasih lama semua hilang dalam fikiran. Betul Excited lah. Excited. Kisah lama hilang. Dia kita tengok. Pesanan terakhir daripada the most beautiful woman in the world. Kau tengok guys, muka dia. Nak cari kereta, nak beli kereta, ibu-ibu di luar sana, pesan sikit kepada mereka. Kalau nak beli kereta, beli dengan Cik Din. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk pelanggan yang bahagia. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Jika ingin bergerak sini sana, harus pasti kereta